Berita boom hari ini. Pelakon Ukasha Senrose dan Kamal Adli kini berada dalam kemelut rumah tangga yang tegang. Ukasha yang berkahwin dengan Kamal pada 1 Oktober 2018 dan dikurniakan seorang anak telah memfailkan perceraian pada 1 Oktober tahun ini di bawah Seksyen 47 atas alasan tiada persefahaman. Selepas 3 prosiding dijalankan, Ukasha akhirnya membuka mulut kepada media mengenai keputusannya untuk bercerai. Beliau menjelaskan bahawa usaha selama 4 tahun memperbaiki rumah tangga sering gagal, termasuk berbincang dengan keluarga Kamal, namun tiada perubahan berlaku. Ukasha nekat menarik diri dari perkahwinan itu demi kesejahteraan mentalnya. Sebaliknya, Kamal Adli masih teguh mempertahankan perkahwinan mereka walaupun menghadapi cabaran. Konflik ini menonjolkan perbezaan pendirian pasangan tersebut.